Teringin nak makan nasi lemak waktu malam? Jangan risau, sini ada tempatnya. Nasi Lemak Bonda berlokasi di jalan menuju ke Pasar Raya CS Prima Saujana Kajang. Korang tengoklah daging masak hitamnya tu, memang mantap kan? Selain daripada itu ada ayam goreng, ada sambal sotong, ada sambal kerang, semuanya menyelerakan. Sambal paru pun ada juga, geng. Dibuka daripada pukul 7.30 malam sehinggalah habis jualannya. Jadinya aku orderlah satu. Untuk portionnya sedang-sedang aja, tak ada sikit dan tak ada banyak. Untuk sambal dia pula memang jenis yang pekat. Bahan yang diletakkannya pun taklah kedekut sangat. Telur rebus diletakkannya separuh. Semestinya aku letak daging masak hitam. Dari tadi aku dah tengok, memang tak tahan. Bila dah siap, jomlah kita balik. Macam nilah rupanya nasi yang jenis berlerai dan berlemak. Untuk daging masak hitamnya ni memang sur. Korang apa tunggu lagi, geng? Jomlah kita support. Boleh try.